Betul tak cara saya basuh berak? Iaitu caranya saya niat begini. Aku basuh berak saja, aku basuh berak kerana Allah. Kemudian saya korek dan kesat. Ni ada orang buat gini. Bila nak basuh berak, buat air besar lah. Dalam kitab-kitab dia akan panggil istinja. Istinja ni membersihkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Itu panggil istinja. Kalau kita jirit teh ayam, orang kita basuh ada panggil istinja. Itu bersih najis. Istinja ialah membersihkan najis selepas kencing atau berak. Faham? Maka yang betulnya ialah kita basuhkan, bersihkan najis itu sehingga tanggal, sehingga tidak ada lagi najis yang ada. Maka sah dah basuh berak kita. Dua perkara syarat sah istinja. Yang pertama guna air yang bersih. Yang kedua iaitu tanggal segala najis. Faham tak? Dua rukun istinja. Kalau tanya rukun basuh berak berapa perkara? Dua. Pertama iaitu guna air bersih. Yang kedua bersih segala najis. Faham? Sebab ramai orang yang tak bersih. Guna air mutlak dah, tapi tak bersih. Pasal tak tahu cara. Tengah berak sambil basuh. Nyakit dia. Tarik tengah tubik jiru dah banyak. Jadi tangan peluang habis dah. Asal sini je najis, habis sutir punggung. Tak. Pasal ada ngaji. Mana-mana kita pakar dia akan mula dengan bab taharah. Mana-mana bab taharah dia akan ada bab istinja. Mana-mana bab istinja dia ada adab bersih masa qada hajat. Betul tak? Dan kita tak boleh ngaji. Nak ngaji tinggi-tinggi. Nak. Hak rendah-rendah bodoh. Caranya duduk tinggung. Duduk tinggung. Bila kita duduk tinggung, dia automatik terbuka. Lepas tu kalau berak diri payah tubik. Bila duduk tinggung terbuka. Bila terbuka keluar najis. Masa kita nak basuh tu sunat terang sedikit. Faham tak terang? Terang tak terang? Tahu tak? Benda apa? Tahu benda apa terang? Cuba contoh. Faham lah. Bila faham, jangan banyak. Dalam kitab pakar sunat terang sedikit. Setelah berhenti keluar najis. Kalau najis dah habis lagi, apa pergi basuh? Dia akan menyebarkan najis ke serata badan. Nak, biar berhenti dulu. Sunat kita duduk sengit sebelah kiri. Supaya mudah keluar najis. Bukan wajib. Supaya mudah. Itu saja. Kemudian, gosok dengan jari hantu. Jari lain ni lipat bubuh di bawah.